Gagal hadir mahkamah, dari FIE berharap Nubhan masih pegang janji demi anak-anak. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pergolakan antara penyanyi Nubhan dan bekas isterinya, dari Afifah Hidayah atau dari FIE, terus mendapat perhatian apabila Mahkamah Tinggi Syariah menetapkan penyanyi itu untuk memasukkan pembelaan dalam kes tuntutan harta sepencarian. Ini susulan kegagalan proses sul yang dijadualkan 8 Januari lalu. Selepas Nubhan tidak hadir ke mahkamah. Terbaru, Harian Metro melaporkan pada prosiding terbaru pun Nubhan sekali lagi tidak kelihatan dan hanya diwakili peguamnya, Muhammad Rezwan Ramli. Manakala dari FIE hadir bersama peguamnya termasuk Datuk Akberdin Abdul Kadir serta kedua ibu bapanya. Mahkamah kini menetapkan sebelum 24 Februari untuk defendan memasukkan pembelaan, manakala 11 Mac depan untuk sebutan semula kes. Saya harap dia boleh hadirlah pada waktu-waktu yang penting. Dia boleh berkawan dengan saya demi anak-anak. Saya harap dia masih berpegang pada ayat itu. Tambah beliau, walaupun sudah berpindah dan memulakan hidup baharu, dia tetap komited memperjuangkan hak anak-anak.